Lidah Junab. Let's go! So malam ni akan ada news unemployment claim pukul 9.30 malam. Korang dah ready belum? Perang korang. Kita perang macam mana Iran tengah perang sekarang, bertubi-tubi. So kisah hari ni market aku menyampah sikit lah. Sebab pada pagi dia buat perangai sideway dia, turun naik tempat sama. So keluarlah satu pattern ikan di mana geng-geng yang ada ibu full swing formula. Korang tahulah pattern ikan tu apa yang korang perlu standby, apa yang korang perlu buat. So siapa-siapa yang pernah dengar pattern ikan, trade guna pattern ikan, cuba korang komen. So ya, seharian dah sideway, teknik ikan pun dah pecah. Disebabkan ni 9.30, dia junam gila babi. Dah dekat 800 pip dah. Dah lah dia junam betul-betul sebelum news. So sekarang ni, tapi price dia kat tengah-tengah. So ni agak mencabar lah. So aku dah decide untuk aku entry sell. Sebab ni dekat M1 pun dia dah buat pullback. Kat sebelah kiri ni kau tengok ada support kecil lah. So support become resistant, breakout pullback, entry. So aku entry sell dulu beberapa saat lagi. So aku entry dulu ada lebih kurang lagi 20 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Sendu je. Dia dah junab. Let's go! Price dah running almost dah lebih 100 piece lah. Tapi slow lah geng. Jujur cakap, full swing formula punya setup harian biasa pun boleh pergi lebih daripada ni. Ini news kot, aku expect lebih lah. So ni ada dah profit lebih kurang $2,000. Nak kat RM10,000 lah. Tapi aku expect lebih lah sebab news kan. Collect lah jangan tamakkan dia terbang naik atas balik, apa pun tak dapat. So berapa kali dah kita menang news ni? Tak terkira lah. Lagi sekali aku ingatkan, raya dah nak dekat. Aku nak full swing duit raya kau-kau dengan circle full swing formula. Kalau kau rasa kau nak raya meriah tahun ni, tekan link kat bio, tekan 3 titik kat atas, tekan open in browser. Aku nak bagi duit raya juga ni kat korang. Kalau kau pun nak duit raya, atau apa nak buat?